Hari ini insya-Allah saya akan kongsikan dengan para jemaah ilmu dan juga pengalaman sepanjang melaksanakan ibadah umrah. Jadi yang pertama, kita wajib bagi saya lah, seharusnya dan sewajibnya kita bermuhasabah diri dulu. Tapi kita pernah tak terfikir, kenapa umrah ini satu pilihan aku untuk aku habiskan duit? Kenapa kena buat umrah ni? Kenapa bayar mahal-mahal? Tak boleh ke aku bertaubat dekat sini je? Tak boleh ke aku ibadah dekat sini je, jadi orang baik dekat sini? Sebab itu kita kena muhasabah diri. Sebab bila kita pergi umrah, sebenarnya banyak jemaah-jemaah punya tujuan dan juga niat. Kalau niat kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keampunan daripada Allah, maka insya-Allah itulah yang kita akan dapat. Bahkan kalau betul-betul ikhlas kerana Allah, Allah beri lebih daripada apa yang diniatkan. Banyak sebenarnya niat, tapi ini yang kita tengoklah. Yang pertama, orang pergi umrah ni sebab dia jadi satu trending. Pergi Mekah ni buat sesuatu yang luar biasa, maka akan dapat view, maka dapat follower yang ramai. Ada tak orang buat pelik-pelik buat video sana? Ada kan? Allah sebut jangan kamu syirikkan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadah tapi niat dia mensyirikkan Allah. Niat bukan kerana Allah, niat lain. Tu menduakan Allah. Sebelum kita pergi umrah ni, biarlah hati kita ini biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sejahtera, dengan kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah. Sebab umrah ini dia satu perjalanan ibadah yang orang cakap ada masa yang agak panjang, 3-4 jam, 4-5 jam macam tu. Kita berjalan kaki, kita lari-lari anak, dan kita memotong rambut. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Marilah kita tengok sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ibadah umrah. Ibadah umrah dari sudut bahasa adalah berkunjung, mengunjungi ataupun menziarahilah. Berkunjung, mengunjungi, pergi ke sana. Dari sudut yang lain, istilah bererti mengunjungi kota Mekah, melaksanakan dan melakukan ibadah tertentu, tawaf dan sa'i dengan cara juga yang tertentu. Di antara beberapa persediaan sebelum kita ingin melaksanakan ibadah umrah, yang pertama kita perbetulkan niat kita, seperti mana saya bagi tahu tadilah. Yang kedua, kita banyakkan berdoa. Adik-adik pun sama. Kita doa, Allah sayang kita. Kita bukan kita doa Allah benci kita, tetapi bila kita minta dengan Allah, Allah lebih sayang kita. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, kita banyakkan minta maaf dan jaga hubungan silaturahim kita. Kemudian rajin kita bersedekah. Kadang-kadang dekat dari kalangan kita ni punyalah lokek nak bersedekah kan. Kedekut betul nak sedekah. Tengok tabung masjid tu kalau boleh disebut tu. Sedekahlah kan. Satu benda yang saya nak share dengan jemaah kan, kalau kita ditimpa penyakit, bila berpenyakit ni tuan-tuan buat apa? Pergi farmasi beli ubat. Tapi Nabi bagi tahu, da'wu mardakum bis sadaqah. Ubatilah sakit dari kalangan kalian dengan bersedekah. Nampak? Dia tak ada kena-mengena dengan ubat. Kan? Tapi kita bersedekah, anak boleh jadi sihat. Kita banyakkan sedekah, diri kita boleh jadi sihat. Kemudian jaga kesihatan, makan minum. Sebelum pergi umrah seminggu tu, kalau rasa badan ada penyakit, lazimi dulu berpuasa. Buat puasa Isnin dan Khamis. Contoh nak pergi umrah hari Sabtu. Isnin Khamis tu try dulu puasa, biar badan sihat dulu, supaya apa? Dia stop badan kita, keluar penyakit-penyakit tersebut. Kemudian jumlah kain ihram bagi orang lelaki, ni standby lah. Biasa kita maklum kepada para jemaah, bawalah 3 kain ihram ataupun 2 pasang. Sebab apa? Kalau-kalaulah dalam perjalanan terkena najis pakaian kita. So dekat Mekah nanti kita tak runsing, kita ada backup. Kita tukar je pakaian kita dan melaksanakan tawaf serta sa'i. Ubat-ubatan pun tuan-tuan bawalah. Ubat-ubatan ni penting. Sebab apa? Dekat sana ubat mahal.
Dan pasport, visa SSPI ini diuruskan oleh pihak Al-Haramain, pihak travel. Dan makanan Malaysia ni kita sarankan bawa untuk standby dekat Madinah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang tak kena selera kita lagi-lagi dekat Madinah, kita bawa lah rendang. Ada orang jenis bawa apa? Sambal garing kan. Itu orang cakap pembuka selera dia kan. Kemudian bergerak awal ni biasa sebelum kita terbang, 4 jam sebelum kita terbang tu, jemaah dah boleh dah standby berada dekat KLIA. Bila kita buat umrah, wajib kita mengambil niat umrah di miqat yang ditetapkan. Kita daripada Malaysia bawah ni, Asia Tenggara, lalu kita akan lalu Qornul Manazil, nampak? Kita akan lalu Qornul Manazil dan masuk Mekah. So orang-orang daripada Malaysia direct nak masuk Mekah kena mengambil miqat di mana? Qornul Manazil. Tapi kalau jemaah Al-Haramain yang mana landing Jeddah, dia pergi Taif. Taif dekat sini. Taif dia patah balik, naik bas patah balik. So sama juga, dia akan pergi ke Mekah lalu Qornul Manazil. Sebab itu dia akan mengambil niat miqat di Qornul Manazil. Apa pantang larang yang pertama? Yang pertama, orang lelaki tidak boleh memakai pakaian bersarung ataupun berjahit dan bercantum. Kain belekat, tak boleh pakai stoking, tak boleh pakai kopiah. Yang kedua, orang lelaki tidak boleh menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai kopiah. Kemudian yang ketiga, menutup muka bagi orang perempuan. Nampak? Menutup muka, face mask tak boleh, pakai purdah tak boleh. Kemudian orang lelaki, perempuan tak boleh memakai sarung tangan, tak boleh. Kemudian memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman, menghidunya ke dalam lubang hidung kita secara direct pun tidak boleh. Contohlah, kita dalam ihram, lalu depan kedai perfume, kita ambil perfume, kita bau. Wangi ya, tak boleh, nampak? Seterusnya, memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripadanya yang tumbuh di pipi dan dahi. Contoh dia pakai minyak, tak kisahlah, dia nak merapikan selepas berniat. Sebelum berniat tak ada masalah. Kemudian menanggalkan bulu ataupun rambut di anggota tubuh badannya. Mengerat atau memotong kuku tidak dibenarkan. Menebang pokok, mencabut pokok di tanah haram, tidak boleh. Memburu binatang buruan tak boleh. Berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil kahwin pun tidak boleh. Orang yang berada di dalam ihram, kalau dia menjadi wakil untuk mengahwinkan orang, jadi wali pun tak boleh. Dia kahwin semasa di dalam ihram, maka perkahwinan itu tidak sah. Melakukan persetubuhan, melakukan pendahuluan persetubuhan dan juga melakukan persetubuhan pun dua-dua tidak dibenarkan semasa di dalam ihram. Sebab itu memang kita kena jaga 13 pantang larang ihram ini sepanjang kita berada di dalam ihram sehingga kita sempurna melakukan umrah sampailah kita bertahallul. Okey, baik, kita tengok pakaian lelaki ihram. Yang pertama, pakaian sempurna. Ini secara sempurna. Yang kedua, memakai secara itibak. Itibak ni apa? Iaitu pakai bawah macam biasa. Kemudian yang atas ni dia pakai menampakkan bahu kanan dia. Maksudnya kain ihram tu kan patut tutup atas dua-dua. Yang ni dia masuk bawah ketiak dia dan dia lipas kat belah atas ataupun dia sangkut dekat bawah, dekat pinggang dia punya kain belah bawah lah. Sebelum kita berniat umrah atau berniat ihram, wajib kita pakai selipar yang menampakkan sekurang-kurangnya tiga jari dan juga tumit. Dia tak boleh tutup tumit, tak boleh tutup kelima-lima jari kaki kita, tak boleh. Amalan sunat selepas berniat ihram, bertalbiyah. Macam mana talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ini penceritaan berkaitan dengan permasalahan wuduk.
kalau mengikut mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, kalau sentuh laki perempuan batal lah macam ni kan. Tapi bila mana bersentuhan lelaki perempuan yang mana tidak boleh kita dapat elak dan tidak menimbulkan syahwat. Syahwat apa? Tidak menimbulkan nafsu. Usik sikit bernafsu, batal. Usik tak bernafsu, tidak membatalkan wuduk ketika mana dalam keadaan sesak. Rukun umrah ada 5. Yang pertama, berniat ihram umrah. Yang kedua, tawaf. Habis tawaf 7 pusingan, kita kena buat apa? Sa'i. Sa'i berapa? Pun 7 perjalanan, bukan 7 pusing dia kena 7 perjalanan lah. 1, 2. Pergi 1, balik 2. Macam itulah. Habis sa'i, kita kena buat apa? Bergunting ataupun bercukur. Bagi orang lelaki disunatkan. Habis bergunting bercukur, barulah dinamakan sebagai tertib dan sempurnalah ibadah umrah tersebut. Dia tak boleh suka-suka hati. Lepas buat niat, lepas niat ihram, terus buat sa'i. Lepas buat sa'i, pergi tawaf. Tak sah. Dia kena tawaf dulu, barulah pergi sa'i. Itu tertib. Kun umrah ada 5. Yang pertama, benda yang perlu dan wajib kita buat. Yang pertama adalah berniat. Sebelum berniat sama ada mengerjakan haji atau umrah, maka hendaklah seseorang itu memakai pakaian ihram. Dia kena pakai ihram siap-siap, barulah dia boleh berniat. Kemudian selesai daripada niat, barulah kita pergi mengelilingi Kaabah yang dinamakan sebagai tawaf 7 kali dengan yakin, bermula dan berakhir di penjuru Hajarul Aswad. Mana penjuru Aswad? Penjuru Hajarul Aswad ni sebelum pintu Kaabah ni. Dia ada belah kanan ada nampak lampu hijau, belah kiri nampak orang ramai dekat kawasan penjuru tersebut. Jadi ada 8 syarat sah tawaf. Suci daripada hadas. Hadas ni ada bersalah. Kemudian yang kedua, bersih daripada sebarang najis di pakaian, tempat, badannya, tak kena tahi burung dan sebagainya, tuan-tuan. Yang ketiga, menutup aurat. Kemudian yang keempat, bermula sudut Hajarul Aswad. Pusingan yang pertama, 1 dan akhir dekat sini. Sinilah mula, sinilah berakhir. Kemudian menjadikan Baitillahil Haram di sebelah kiri, tuan-tuan. Kita tak boleh keluarkan bahu kita ni menghadap tempat lain. Kalau contoh kita sedang tawaf, tiba-tiba kena langgar dengan orang, bahu kita terkeluar jauh macam ni. Nampak keluar tak daripada Kaabah? Maka pusingan tersebut batal. Kita kena tambahlah nanti pusingan. Kemudian yang keenam, berjalan bertujuan tawaf. Tak bolehlah tiba-tiba nak buat live, nak buat video, tak boleh. Habis tu nak buat lah. Kemudian cukup 7 kali pusingan dengan yakin. Pusingan pertama yakin, tak batal, tak keluar aurat, tak terkalir bahu. Dah habis 7 pusingan, kena recap balik. Kena flashback balik. Ada tak terbatal pusingan? Tak ada. Kalau kita dah betul-betul yakin 7 pusingan tak ada, kalau dah cukup, dah sempurna, terus buat sa'i secara yakin. Selepas tawaf, solat sunat tawaf dan juga minum air zam-zam sambil berdoa. Habis dah tawaf, barulah kita, tuan-tuan, pergi tempat mana? Tempat sa'i. Dia adalah perjalanan dia kan. Perjalanan nak pergi sa'i tersebut. Habis nanti mutawif dia akan tunjuk jalan pergi ke kawasan sa'i. Berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mengikut dan menurut syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat pertama, dia wajib kena lepas tawaf. Habis tawaf 7 pusingan, baru dia bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali pusingan dengan yakin dan mengekalkan niat sa'i. Cara pelaksanaannya pula, kemudian dekat Safa tu kita pun angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Turun tangan, mulakan perjalanan. Sepanjang perjalanan ni dia banyak air zam-zam. Kalau jemaah dia lari-lari dahaga, nak minum air, boleh tak? Boleh. Habis sa'i, maka masuklah waktu untuk
gunting, bercukur, iaitu dipanggil sebagai tahallul, iaitu menggugurkan, menghilangkan rambut di kepala. Sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Bila dah selesai dah tawaf, sa'i, tahallul, itulah dinamakan tertib, iaitu mendahulukan apa yang dahulu, yang kemudian mengkemudiankan benda yang kemudian. Bagi yang hendak meninggalkan Mekah yang lebih daripada 2 marhalah, makna kata kita nak keluar pergi Madinah ataupun kita nak keluar pergi meninggalkan kota Mekah, nak balik Malaysia lah, maka diwajibkan ke atas kita untuk buat tawaf wada' menurut mazhab Syafi'i dan juga muzakarah tabung haji kebangsaan. Jadi tawaf wada' ini tawaf yang dilakukan sama macam tawaf umrah, tawaf sunat. Tawaf apa sahaja tawaf, syarat sahnya kena 7 kali pusingan. Kita kena tawaf wada' 8 jam sebelum check out. Tawaf wada' ni dia boleh batal sekiranya jemaah buat beberapa perkara. Yang pertama, jemaah tidak boleh bersedekah. Tak boleh beli baju untuk bawa balik Malaysia, souvenir dan sebagainya, tak boleh. Kita nak bagi dah burung-burung makan, itu kira bersedekah juga tu, dengan burung-burung walaupun nilainya RM1, tuan-tuan. Kita jemaah tak boleh duduk main handphone, buat live, main handphone lama-lama, setengah jam tak boleh. Itu dah dikira melengah-lengahkan dan membatalkan hukum wada' tersebut. Sebab tawaf wada' ni sifat dia selamat tinggal.